Jika seorang itu gemar air daun ketung, bukan nak berobat, nak kaya, macam mana ibadahnya? Adakah diterima oleh Allah? Dengar molek. Masalah menggunakan bahan-bahan untuk khayal. Khayal ni dalam kaedah disebut sebagai muskil. Maknanya menutup akal fikiran, menyebabkan jadi mabuk atau lupa. Maka Nabi telah bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap perkara yang memabukkan hukumnya sama dengan minum arak. Jadi kalau mengguna daun ketung, guna ganja, guna benda lagi, heroin, guna morfin, guna crack, guna kokain, guna ais, sabu, nah, untuk menghayalkan, maka sama macam minum arak. Hukumnya sama macam minum arak, dosa besar. Pasal ramai sangat budak-budak model ini guna air daun ketung, guna ganja, hasis, untuk khayal, tapi dia helok untuk rawatan dan seumpamanya. Jawabnya, manusia kita boleh tipu, Allah tak boleh tipu. Kalau betul untuk berobat, silakan, ulama benar. Kerana benda-benda ni adalah tumbuhan. Morfin, candu, heroin itu semua tumbuhan daripada pokok popi. Kalau berobat boleh, tapi untuk lebih daripada itu keseronokan hukum minum arak. Dadah ada dalam obat batuk. Dia batuk, maka doktor bagi dia minum. Padahal dadah diharuskan tubihul mahzurah, tapi tuqaddaru biqadariha, meskipun dos yang tertentu. Kata doktor, batuk awak ni 1 sudu teh 1 hari, maka dia makan 1 sudu teh, tidak berdosa walaupun dalam obat batuk ada alkohol 8%, kerana berubat. Tapi dia makan lebih daripada biasa, sudu gula opso tu. Dah molek 1 botol 1 sudu. Hukumnya dia telah menggunakan lebih pada yang hak, benda yang haram, telah berdosa. Niat khayal pula, hukum dosa dia ditulis macam minum arak.